Alamak. Hai guys, hari ni aku nak review kaiju yang muncul di siri Ultra 7, Nurse. Ni bos ada dari bahagian hadapan menunjukkan kaiju Nurse ni. Kaiju ke alien? Nampak mana-mana lah. Nama lain kaiju ni kaiju Yohyon. Pada yang belum tahu, ni kotak di bahagian kiri, bahagian kanan. Siap tulis detail berat dengan tinggi dia. Lain macam. Di bahagian atas dan bawah dia sama je. Tanpa membuang masa, jom kita buka kotak dia. Dia gunakan pelekat macam ni. Inilah rupa dia di dalam bahagian kotak. Tak keluarkan lagi. Bahagian dalam kanan ni menunjukkan serba sedikit detail dan scene Ultra 7 episode 11. Jom kita keluarkan dia dari kotak ni. Buat apa borak dekat dalam kotak ni? Apa guna? Kita buka dia menggunakan apa? Ikut atas ni. Ada buku apa pula ni? Nice gila art dia kat bahagian depan ni. Kita buka. Ni aku tak apa nak tahu lah. Kalau korang tahu, korang kenal ke siapa ni? Nantak lah mungkin pakcik dia kot. Pakcik siapa pula? Kat bahagian belakang ni menunjukkan cara-cara nak pasang dia. Lepas tu ada Alien Ziton, Red King, Dodongo yang aku pernah review sebelum ni. Panjang betul muka dimah aku. Sorry. Jom kita keluarkan dia tanpa membuang masa. Inilah dia. Inilah dia Nurse. Walaupun belum keluarkan dia dari dawa-dawa yang tak guna ni. Jom kita buka dia. Ini apa benda pula ni? Ni aku tak nak pasti dah apa benda. Abaikan je lah dulu. Yang pasti apa? Yang paling penting kita kena buka dulu semua seletik-seletik yang sangat berjasa. Dan kita buka lah dawai dia satu persatu sampai engkau lebam. Apa kau pula lebam? Aku yang cabut dia, akulah yang lebam kan. Jom kita buka tanpa membuang masa dan bercakap banyak. Ni bahagian badan yang bawah dia tu. Ni bahagian apa? Bahagian ekor. Bahagian kepala dengan bawah ni asal tak boleh cabut ni. Patutlah ada dawai lagi. Berapa banyak dawai dia. Dah hilang sabar ni. Naik semput aku bercakap tak berhenti-henti ni. Ni dia punya plastik protection dawai daripada tercalar lah. Dia punya figure ni kan. Akhirnya inilah rupa dia setelah ditanggalkan dari kotak tadi tu. Jom kita pasang satu persatu. Nanti macam mana cara nak pasang? Okey, bolehlah tahu sikit-sikit. Kita pasang je macam ni dengan mudahnya. Kita masukkan je lah. Apa susah sangat? Sekejap. Asam macam betul ni kan, bahagian atas bahagian bawah. Hai, betul lah. Apa yang susah sangat ni? Kita masuk bahagian kepala dululah. Aku dah macam nak hilang sabar ni. Rasa macam nak bertukar jadi hak lah pula. Apa yang ketat sangat ni weh? Apa masalah dia ni? Alamak. Hai, terpaksa jugalah guna teknik ni. Ni je lah solution yang terakhir yang aku boleh buat. Akhirnya jadi jugalah rupa dia daripada tadi. Susah sangat apa sangat? Payah sangat nak pasang kan. Bila dah lengkap macam ni lah rupa dia. Nice kan? Ni detail dekat bahagian muka dia. Siap nampak biji mata dia tu. Satu persatu kat badan dia. Semuanya detail gila nak mati. Ni kat bahagian tengah badan dia ni. Ni aku tak tahu apa benda entah function dia. Dari badan dia kita terus pergi ke ekor dia. Kita tengok ekor dia. Sekejap. Aku macam pernah tengok lah ujung ekor dia ni. Baru teringat. Kau tengok dia punya tangan dengan ekor dia macam sama kan. Nantak tak penting pun. Janji dia boleh gulung Ultra 7 ni. Kau ada. Memang puas hati. Actually aku ada satu lagi Nurse yang badan dia lurus panjang macam ni. Ni version lama punya. Alang-alang tu aku buat comparison sikit lah. Kita bahagian mulut dia kalau merah, yang ni kosong je. Lain kaiju Yohyon mata dia ada biji mata tu. Kalau Sophie biasa tak ada, kosong je. Beza kat bahagian bawah pun kita tengok banyak beza. Bahagian ekor lagi lah jauh beza. Yang ni kecil je. Kalau nak dikomparekan panjang lagi lah jauh beza panjang dia. Memang panjang gila nak mati. Ni pun tak luruskan betul-betul lagi ni. Ni ada lagi satu Nurse ni tapi yang version yang badan dia gulung macam ni lah. Tapi sebenarnya tak boleh nak compare sangat lah. Kalau nak bandingkan pun memang tak boleh. Sebab harga dia pun jauh beza. Ni saja-saja je. Okey, itu je review aku untuk kali ni. Review Nurse dari siri Ultra 7. Kalau korang tak pernah tengok, Nurse ni muncul kat siri Ultra 7 episode 11. Kalau korang tak pernah tengok siri Ultra 7, mesti korang pernah tengok movie Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend kan. Dia pernah muncul juga kat situ. Kalau korang ingat lah. Akhir kata lengkap juga koleksi line kaiju Yohyon aku. Kalau korang nak tengok kaiju Yohyon yang lain, pada-padalah korang cari je. Okey lah, bye.